You berhutang pada orang, kalau orang tu tak ikhlas, you takkan selamat. Janji manisnya macam tebu di bibir, tapi bila tunggu bayaran, entah ke mana. Itulah situasi yang dialami oleh seorang peniaga bernama Kak Aya yang mendakwa dirinya ditipu oleh seorang peserta program reality TV ketika berurusan melibatkan perniagaan. Kabarnya sudah setahun menunggu bayaran yang bernilai RM22,000 sampai sekarang tak dapat lagi. Bukan dia seorang saja yang menjadi mangsa, tetapi ada 10 orang lagi. Aish, bukan sikit dan juga ramai yang kena tipu ni. Apa yang sebenarnya berlaku ni? Jom kita dapatkan Kak Aya nak dengar semua luahan dan juga penjelasan daripada dia. Kak Aya dah deal dengan hampir 4 tahun. Mula-mula dia bayar saya secara okey, tak ada masalah. Tetapi bila tahun yang ketiga, dia mula kencing saya. Dia tak bayar saya bil yang current. Katakanlah saya hantar bulan 7 sampai bulan 9 dia tak buat payment. Sebanyak RM22,000. Termasuk juga biskut yang saya edarkan kepada dia. Biskut tu pasti dia jual. Tapi mana duit yang seharusnya dia bayar pada saya? Tahun bila agaknya Kak Aya start orang kata bekerjasama dengan penyanyi terbabit? Saya punya last deal dengan dia 2024, maknanya 2022 kot. 22, 23, 24. 2021, time tu dekat nak PKP kot. Macam mana berurusan dengan penyanyi terbabit pada ketika itu? Adakah memang berdasarkan yalah orang kata kawan-kawan ke ataupun macam mana? Sebenarnya Kak Aya tak tahu dia siapa. Tetapi sebagai usahawan, bila orang nak berniaga, kita tuluslah. Dia pernah datang rumah saya. Dia datang rumah saya, family dia, makan rumah saya. Dah macam dah kenal. Betul marah dengan dia, dia tak bayar hutang saya. Awak jangan lari pada masalah. You kenal Kak Aya macam mana? Kak Aya tak akan bertepi, Kak Aya tak akan bising. Kalau seandainya you jumpa saya personally, Kak Aya okey macam ni, masalah-masalah, boleh tak saya buat bayaran secara ansuran? Saya boleh menerima. Ini diam sepatah kata pun dia tak bercakap pada saya. Itu yang buat Kak Aya marah. RM22,000 bukan sikit awak. Penat lelah saya. Saya tidur ke, saya tak tidur ke, tak ada siapa yang tahu. Ada usaha untuk dapatkan balik tak ataupun macam mana selain daripada kontak dengan penyanyi terbabit? Keluarga dia ke, kenalan dia ke yang rapat mungkin boleh orang kata dapatkan balik duit tersebut? Sebenarnya Kak Aya tak ada nombor lain kecuali sebabnya dia ada 2 nombor. Handphone yang pertama untuk bisnes dan nombor yang kedua adalah untuk family matters. Sebagai peniaga, pada saya tak nak get involved dengan family dia. Sebabnya the family doesn't know anything. Saya berurusan dengan kena jumpa Kak Aya sendiri. So RM22,000 tu bukan amount yang sikit banyak, dan katanya daripada tahun lepas lagi. Kenapa Kak Aya macam membiarkan jumlah tu sampai jadi banyak macam tu baru nak ambil tindakan? Kenapa tidak masa amount yang kecil? Reason bila Kak Aya tanya bila nak bayar, Kak Aya finance belum lulus, Kak Aya check belum lulus. Duit tu dia yang monitor. Dia tak ada office, dia tak ada finance langsung. Kalau you dapat duit cash, you kena bayar pada vendor. Yang untung tu you ambil lah. Mustahil. Tempat yang dia meniaga adalah tempat yang peak. MRT Pasar Seni, MRT Muzub, MRT KL Sentral, semuanya tempat yang pack. Kalau awak berniaga di LRT Kampung Sungai Baru, saya tahu orang tak ada. Okey, katakanlah Kak Aya hantar 10, petang tu dia kata, okey Kak Aya 2 tak laku. So maknanya 8 laku. Why can't you pay ni dia 8? Betul tak awak? Dia menerima duit customer cash ataupun QR. Kalau QR mesti masuk ke akaun dia. Kak Aya, mendengar daripada suara Kak Aya ni jelaslah kita boleh dengar begitu macam kesal dan juga marah juga kan bila kejadian ni berlaku. Setakat ni ada tak apa-apa tindakan susulan yang Kak Aya lakukan selain daripada berhubungi dia yang tak dapat tu? So macam mana? Saya dah putus asa. Tetapi saya ada family, saya ada anak. Anak saya tanya, Bu, takkan duit ibu RM22,000 dengan ibu punya penat lelah, orang nak ambil macam tu aja? Kak Aya punya anak, okey tak apa ibu, kita spend some money, we pay to the lawyer. So sekarang saya serahkan lawyer saya. Saya dah tak nak ambil tahu apa-apa. Yang saya nak hak saya. She has to remember, saya is a single mother. Saya faham penat Kak Aya bila hasil titik peluh yang dilakukan tapi tidak dapat bayaran yang setimpal. Tak ataupun saya cakap tak dapat bayaran balik lah. Jadi Kak Aya okey ke kalau nak berjumpa dengan dia, mungkin nak selesaikan benda ni perkara secara empat mata? Saya adalah open-minded. I'm a business people. Kalau you ada masalah, you jumpa saya. You explain to me. Tetapi you jangan bohong. With a commitment. You kata, okey Kak Aya, cut off time, tiap-tiap bulan bayar RM1,000. 22 bulan dah habis. Dekat setahun lebih. Sampai saya kena bayar lawyer tu tak? Ingat lawyer senang-senang. Where is the money came from? Hanya saya pesan
You don't run away daripada masalah. You kena ingat, bukan saya saja yang menipu tau. Banyak vendor lain walaupun mereka mendiamkan diri. Sebabnya Kak Ayah tahu, dalam banyak Kak Ayah yang paling banyak 22,000 bekalan biskut raya yang Kak Ayah bagi dia dulu jual tau. Biskut dengan makanan breakfast lah, ready to pack. Kak Ayah tak ada ke kontak dengan mana-mana vendor lain mungkin bersatu untuk dapatkan balik duit korang yang minta daripada dia yang tak dilunaskan tu? Kadang-kadang kita ni ada sifat, tak apalah Kak Ayah, kita tunggulah. Sampai bila? You nak sampai you meninggal ke dia bayar? You berhutang pada Allah Ta'ala, you minta ampun, Allah Ta'ala akan ampunkan. Tetapi you berhutang pada orang, kalau orang tu tak ikhlas, you takkan selamat. Sampai bila-bila? Jangan doa saya ni sampai tahap tu. Lain daripada Kak Ayah yang menjadi mangsa penipuan penyanyi terbabit, berapa orang lagi kah yang sebenarnya pun menjadi mangsa beliau? Mangsa sama ada dia bagi tahu ataupun dia tak bagi tahu pada umum. Tapi dalam banyak Kak Ayah yang paling banyak 22,000 dan mungkin ada lagi yang dalam 17,000, ada yang 5,000, ada yang 2,000, ada yang 3,000. Total yang Kak Ayah tahu, vendor Kak Ayah yang Kak Ayah kenal dalam 10 orang, itu yang Kak Ayah kenal. Ada yang kita tak kenal, Kak Ayah tak tahulah. Saya tahu di mana dia tinggal. Saya tahu di mana family dia duduk. Saya tahu di mana dia tinggal di Johor. Dan saya tahu di mana dia tinggal di KL. Tetapi pada saya tak nak berceroboh. You faham tak? Saya berniaga secara tulus. Saya nak orang menerima saya secara tulus. I got nothing. You faham tak? Awak kenal Kak Ayah kan? Kak Ayah tak akan berkasar seandainya awak berterus terang pada Kak Ayah. Tetapi selama 1 tahun Kak Ayah follow up, Kak Ayah WhatsApp, awak tak pernah jawab dan awak melarikan diri. I need you to see me face to face. Kalau tidak pun saya panggil saya punya lawyer lah. Lebih senang. Saya ni lembut hati. Ya, nanti kan orang cakap kan, tak apalah, bila-bila je lah. Tetapi memandangkan kes ni, saya dah bawa ke mahkamah. Kalau jumpa saya akan suruh peguam saya sekali lah, kita berbicara.